Assalamualaikum guys, good morning. So hari ni kita akan pergi Kuantan. Macam sebelum ni kan, Ija dengan Arash akan hilang sebulan masa bulan puasa. Kita orang meniaga baju Melayu. But this time around kita tak meniaga dah baju Melayu, tapi kita busy waktu raya haji sebab si Arash ni dia buat lembu pula. Jadinya hari ni kita nak settlekan lah sebab hari Rabu ni dah raya haji kan. So kita nak pergi Kuantan, nak pergi kandang, nak pergi tengok lembu, nak sorting lembu, nak timbang lembu. Jadinya benda tu makan masa lah kan. Kalau tak kita orang every Sabtu akan pergi Kuantan balik hari perjalanan 3 jam pergi 3 jam balik. Alang-alang macam ni boleh pergi tidur hotel. Hotel tu kira macam top jugalah kat area Kuantan. Itu je hotel je tengok yang macam cantik, yang ada facing dengan pantai. Lepas tu boleh access pantai. Sebabnya Eden tak pernah pergi main pantai lagi. So kita nak bawa dia pergi main pantai. Sekejap, I lupa bawa pelampung Eden. And Arash dia tengah resah mencari cap warna hitam dia. So plannya kita nak pergi kandang dulu, settlekan apa yang patut. Dan kita akan pergi hotel. Hotel pun sekarang check in pukul 3 lambat. So sempatlah kot insyaAllah. Kita pakai sesimple yang mungkin sebab dekat sana memang panas gila. Eden pun Ija pakaikan dia t-shirt loose dengan short pants je. Ija pakai macam ni sahaja. Arash pun pakai t-shirt biasa sahaja. So kita nak pergi kandang tu. Kat sana banyak tahi. Kau nak pakai dress, nak pergi cantik-cantik memang habis lah. So kita pakai macam ni dulu. Nanti kat hotel baru kita tukar outfit untuk OOTD bersama anak dan suami. Dah sampai guys. Ni boot Eden. Yang ni boot Ija. Shopee. Panas terik. Hotel, nakal barang, check in. So guys, bag diorang bawakan naik. Nak tahu tak satu benda kelakar pasal bag kita orang? Kita orang ni kekurangan luggage dekat rumah. Saya baru declutter. So luggage kat rumah yang macam dah rosak tu Ija buang lah. Tapi ni kan last minute trip, jadinya tak sempat nak beli luggage baru apa semua. Jadinya kita orang pergi bercuti pakai luggage umrah babe. Luggage umrah. Jadi pakai luggage umrah sebabnya luggage yang sekarang ada kat rumah tu kecil, tak muat untuk kita orang bertiga. Barang si budak kecil tu banyak sangat. Susu lah, pampers lah, baju kena spare lah, takut bocor lah, baju swimming lah. Memang tak muat. Luggage kecil tu tak muat dah. Ya Allah. Ija tak reti lagi nak manage barang budak kecil, faham tak? Macam nak kurangkan barang. So barang diorang tu semua penting. Bila kita nak kurangkan bawa barang tu macam susah, memang sangat susah. Pada Ijah ni dah senang dah. Ijah jenis tak bawa banyak barang, tapi mesti susah nak kurangkan. Soalnya kita kan ada makeup apa semua kan. So barang kita memang tak boleh kurang lah. Nasib baiklah si Arash tu dia memang jenis yang tak banyak barang. Dia simple. Okay, nak tidur sehari dia bawa baju 2 seluar 2 dah. So ni bilik kita. Dia ada balcony juga. So bolehlah lepak-lepak kat luar. Ni pintu masuk dan terus tandas. Tapi bilik yang Ija ambil ni tak ada bathtub. So kitanya mula-mula kita ambil hotel lain. Lepas tu last minute kita tukar sebab nak tukar hari kan. Ija cancel dan Ija tukar ambil hotel ni. So kita ambil je bilik apa yang ada kat sini. Oh. Hai. Lagi. Ada sebelum. Kat mana je? Cabutlah puting tu sayang. Dia kena besar. Dia boleh main kat luar. See? Hai. Test kapet dulu. Okay, selesa. Ngam. Okay ke? Okay. Ni pintu tau. Jangan terlanggar tau. Kata gantuk kan merah pula dahi. Tengok ni budak ni. Tahu-tahu dah atas ni dah. So guys, sekarang ni kita nak turun bawah. Tengok apa dekat bawah. Lepas tu kejap lagi pukul 8.30 akan ada fire show. So itulah kita tengah tunggu. Budak ni kan, ya Allah, daripada check in tadi tak berhenti-henti. Ni malam memang confirm pengsan. Kat pintu besar tu. Tadi pun I lupa lift dia kat mana. Bukan nak gambar lah dia. Video. Dia ni nampak swimming pool. Terus nak buka baju dia. No. Tomorrow. Macam awal sangat nak pergi kat beach tu. So kita pergi kids club dulu bagi Eden main.
First time tau pergi pantai. So at first tadi dia macam geli gaya dia, aku tengok. Oyo. Dia macam takut dah dia. Dia geli. It's okay, slowly. Morning guys. So kita orang tengah siap-siap nak pergi breakfast. Budak ni pukul 7.30 pagi dah bangun. So now kita tengah tunggu Arash siap dan kita pergi makan. Lapar gila. Lapar sangat-sangat. Sangat-sangat lapar. Allah, tak menyempat-nyempat nak keluar. This way. Hey, Aiden, this way. Terus siap pergi nak mandi pun. Bi, pekerja staff dia tadi tu yang fire show semalam kan? Nampak tak staff lelaki tu? Dia lah yang fire show semalam. Nampak. Baru pukul 10 pagi rasa. 9 lebih Tapi panas gila, ya Allah. Saya 338. Nak berapa tahun? 2. Ni pulang balik sini. Alright. Kalau abang nak masuk kolam sini, baju kena sabut dulu kan? Kita pakai baju swimming kan abang? Alright, terima kasih. Guys, kita nak naik bilik. Dah pukul 10 dah. Nak siapkan Aiden, nak tidurkan dia sekejap. Lepas tu dah nak pukul 12 dah kan. Dah nak check out. Kita nak sambung melembu. Arash nak kena pergi veterina Pahang dulu untuk ambil permit bawa lembu pergi KL. Itulah cerita lembu kita hari ni. Hantar ke customer raya haji, hantar ke surau-surau, masjid-masjid. Suka suami I sibuk time raya haji daripada sibuk time raya. Sebab time raya ni, ya Allah, hujan panas, angin, kemah terbang. Suka raya korban daripada raya-raya. Oh, you terbalik lah. Orang dia suka raya ni. I lagi suka you busy lembu daripada you busy baju Melayu. Sebab busy baju Melayu ni macam 24 hours, tapi within dalam masa 1 bulan tu 24 hours busy je hari-hari. Macam lembu ni, dia busy jugalah hari-hari tapi dia tak nampak. So dia sukalah. Kalau biasa orang kan busy, tak suka raya korban. Suka raya, meriahkan lagi raya Aidin. Raya korban cuti sikit. Salah. Apa? Sebab nak berkorban tak mudah, memaafkan lebih mudah. Allah. Si Aiden ni je tak boleh belikan lagi sunblock. Korang pun tak recommend sunblock baby yang bagus. Sebab anak saya ni kulit dia memang sensitif ya. Dia kena matahari 2 minit dah merah dah pipi macam maru kucing. Apa cakap lagi sekali? Dia kena matahari merah, bapak dia kena matahari terus dark coklat. Okay guys, so kita baru siap packing. Now nak gerak dah. Aiden pun tidur tapi dia tidur kejap je. Dia dah nap sekejap. Kita nak kena pergi jumpa lembu. Shoes. Alhamdulillah settle. Hopefully tak ada barang yang tertinggal sebab je dah go through semua dah. Nasib baik Ija teringat tap tengah charge dekat bilik. Charger pun tinggal. Tap tinggal, charger pun tinggal. Betul-betul sebelum nak check out pas kunci. So
Tu Arash dia pergi naik atas balik ambil tab charger apa semua. Ijah pergi ambil kereta bawa pergi lobby. Okay guys, kita dah sampai. Sekarang ni diorang tengah nak masukkan lembu-lembu dalam lori. Ijah rasa macam diorang dah dapat lembu yang lari tadi. Sebab diorang tak pun diorang suruh semua lembu masuk dulu supaya diorang senang nak cari kot. Dia lari tadi kan, nasib baik dia tak sondol kereta tau. Dia daripada situ, dia lompat sini, dia masuk belakang kereta. Nasib baik dia pandai belok. Ya Allah, risau. Jangan dia dah lah kat sini tengah tengok.